Halo. Hai semua, sekarang Mai tengah nak packing barang untuk pergi Kashmir untuk musim sejuk. Dah siap dah. Okey. Hai semua, trip kami kali ni pergi ke Kashmir selama 6 hari 5 malam. Kami bergerak daripada Kuala Lumpur ke New Delhi kerana tiada flight direct ke Kashmir. Malam ni kami akan bermalam di hotel di New Delhi. Mac and cheese. Si ayam. Ni ayam bakar. 5 hours later. Ana. Inilah hotel kami. Okey. Ni beg banyak-banyak ni. Amira dah sampai dah. Hotel. Okey, ini budak-budak yang berjaya sampai ke Delhi. Surat khabar. Ada NBT, The Times of India, Gurgaon Times. Wah, nampak dah. Lepas ni kita akan naik pula kapal terbang nak pergi ke Srinagar untuk pergi ke Kashmir. Let's go. Jom Mira, nak makan apa? Dah sampai Srinagar, kita pusing-pusing jalan-jalan tengok bandar dia. Ini kawasan rumah di Tasik Dal ataupun Dal Lake. Malam ni kita akan tidur di houseboat. Ada snow nak ke atas tu. Makan-makan. Ada ayam dalam ni. Baran ni. Makan-makan. Ni ayam. Nehru Memorial Garden. Ini ada tempat boleh pakai baju, boleh ambil gambar.
yang ni tak nak pakai tu. Sejuk tak? Anak sejuk tak? Sejuk, anak sejuk kat sini. Mama, Amira, look here, Amira. Amira, Amira, no. Berbaloi je. Yes. Kasturi. If you like to buy for you, I can mix one for you. 100. You're Muslim? Yeah, I'm Muslim. Our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was used this smell. Wah, jadi orang Kashmir dah. Akhirnya kami sampai di houseboat. Setiap sudut dibuat dari kayu dan ada banyak ukiran kayu. Ini kawasan ruang tamu. Ini pula kawasan laluan tengah. Ada banyak bilik. Kami duduk dalam bilik yang agak hujung. Anak-anak memang excited. Dalam ni dia dah sediakan heater. This is a boat house for tonight. Ya, suka tengok benda macam ni. Dia siang nama houseboat. Very big fire. Okay. Sejuk macam dalam peti sejuk ni. Roti. Amira. Everywhere. Sekarang kami di Sonamark. Memang cantik kawasan ni. Semua salji, Bukit Bukau. Cantik kan? Ada kuda-kuda tu. Kita orang tak naik. Kita orang naik slip untuk kanak-kanak. Order Maggi dan juga teh dan kopi. Memang layan betul makan Maggi musim sejuk ni. Kita dah kelaparan, kita alas perut dulu dengan Maggi dan air panas. Dari Sonamark, kita singgah kedai Harmuk Hotel and Restaurant. Okey, tengah order makanan. Sejuk juga ni. Wow, mi. Tolong ambil untuk Mira tu. Boleh. Mira nak mana Mira? Ni, ayam. Okey. Dia ni cantik This one cantik. Sejuk. Inilah hotel kami. Kami akan stay di hotel ini sampai hari terakhir di Kashmir.
Amira, you like this hotel? Wow. Let's see the bed. Mesti lompat punya. Lepas tu main telefon. Hey, ring, ring. Roti. Okey, kita berehat dulu sebentar. Selepas ni kita akan pergi ke ladang apple. Lepas tu kita akan naik kuda menuju ke Baisran Valley ataupun dipanggil Mini Switzerland. Agak-agak kami berjaya sampai tak ke puncak. Nantikan di Kashmir Part 2. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.